Limau purut banyak digunakan dalam menu masakan, terutama yang berasaskan makanan siam. Ianya berfungsi sebagai ejen pembersih yang harum dan menyegarkan. Ianya berupaya memulihkan kelomomo, sakit kulit, merawat gigi dan serangga dan luka kerana sifat antibakterianya. Pencarian saya membawa ke lokasi habitatnya. Mazli dia pokok limau purut. Okey. Oh, ni besar juga limau purut ni. Pokok dia. Oh, boleh tahan. Dia boleh besar lagi lah. Ui, dia boleh besar lagi? Boleh besar lagi. Okey, untuk pengetahuan anda, inilah dia. Saya ingin kenalkan kepada anda semua Encik Syukri, salah seorang daripada pegawai sultan di daerah Rompin ini. Dan Encik Syukri akan tunjukkan kepada kita ciri-ciri yang ada pada pokok limau purut. Ya, Okey. betul. Macam mana caranya untuk kita mengenali ini dia pokok limau purut? Kebiasaan orang Melama ni, dia akan petik daun ni, dia akan hidu bau dia. Just itu pun dah dapat perbezaan lah. Daun limau, apa nama, limau purut lah, limau kausturi ataupun limau nipis lah. Kalau kita nak tengok pokok limau purut ni, dia punya tempoh matang dia bagaimana? Pokok ni cukup matang bila dia berusia 2 tahun lah, 2 tahun dan ke atas. Kita benar-benar kita semai berbiji tu, dalam tempoh kedua tahun tu dia dah membesar, dah berbunga. Selepas 2 tahun je lah baru dia seboleh-bolehnya lah dia akan keluarkan buah. Jadi selepas 2 tahun tu kita dah boleh tengok hasil dia. Okey, tanah yang bagaimana pula yang sesuai untuk penanaman limau purut ni? Okey, bagi limau purut ni dia sejenis pokok yang saya kata lasak lah. Dia sesuai ditanam dekat apa juga jenis permukaan tanah lah. Sama ada tanah liat ke, tanah berpasir ke, berpasir masing dia rasa dia hidup. Seperti kita tengok belakang ni, dia hidup kat pasir yang masing lah. Okey, itu dah sedikit informasi berkenaan dengan limau purut. Terima kasih kepada Encik Syukri yang terangkan kepada saya dan juga penonton di luar sana. Jadi inilah masanya untuk kita mengetahui beberapa kaedah yang kita boleh guna pakai kaedah tradisional dengan menggunakan buah limau purut, betul Okey, Ain, ada berapa kaedah yang nak ditunjukkan kepada mereka yang berada kat rumah tu? 2 kaedah. Pertama, cuci tangan. Kedua, cuci kepala, cuci rambut Okey, dan untuk cuci tangan tu, kalau kita tengok dekat sini ada yang muda, ada yang tua, kuning dan hijau. Buah yang mana yang sesuai untuk nak cuci tangan tu? Buah yang dah masak betul lah. Yang ni. Okey, mungkin Kak Ain boleh ceritakan sambil kita potong tu kan, khasiat-khasiatnya cuci tangan dengan menggunakan limau purut ni apa dia? Untuk apa? Tangan kita jadi lembut. Lepas tu kalau kita guna kotor minyak, guna minyak kan, macam orang bekerja rewang-rewang tu lah. Rewang kita kerja bengkel kan. Sambil tu dia cuci lah. Macam tu. Okey, tak apalah, saya nak cuba jugalah. Lepas tu bilas dengan air. Betul, kita bilas dengan air. Okey, mula-mula kita kena gosok-gosok tangan macam ni lah. Celok gitu gini lah. Ambil dia punya jus lah. Dan untuk anda, Kak Ibu ada cakap dekat saya, buah limau yang dah masak ni, yang warna kuning sebenarnya lagi banyak air, lagi sesuai lah. Okey, jadi kita tengok air yang banyak ni kita lumur-lumurkan dekat satu tangan kita, kiri kanan ada gosok-gosokkan. Ini bagi mereka yang mungkin kerja dekat bengkel ke, ataupun yang mana cuci periuk kenduri kahwin ke kan. Okey, macam ni lepas tu dah lumur-lumur bilas je. Bilas. Okey, ni bilas ke? Boleh. Okey, jadi lepas kita dah lumur dia kurang 5 minit, kita bilas. Boleh rendam macam ni kan? Boleh. Wanginya tangan saya. Lembut lah, tadi kasar. Okey, tadi Kak Ina ada cakap kaedah yang kedua, cuci rambut ke mana dia? Rambut Rambut. Okey, rambut pula macam mana? Ambil yang sama ke? Buah yang sama? Ambil buah yang lain ke boleh juga. Kita belah. Okey, kita belah. Kalau kita nak buat air pun boleh. Kalau kita nak terus picit pada kepala pun boleh. Gitu. Sambil gonyong lah gitu. Gonyong satu biji dah cukup lah. 1 biji, 2 biji boleh lah. Tadi dia ada air. Apa tujuan untuk kita cuci kepala tu, cuci rambut tu? Hilangkan kelumur, rambut pun jadi lembut. Okey, itu saja ke ataupun ada lain? Boleh juga terus buat mandi mana yang badan berbau tu. Juga cakap pasal saya ni? Tak ada lah, contoh lah. Okey, ada penambahan lah. Ada. Okey, saya 2 dalam 1 lah. 2 dalam 1. Pandai. Cuci kepala terus, cuci badan terus. Jadi
Jadi nak cuci badan tu macam mana? Perah dalam air. Perah air. Buat mandi apa semua. Gosok lah. Hilangkan daki, tengkuk ke apa kan. Lepas tu dia boleh sorong badan juga kan. Bau pun wangi. Tak perlu pakai sabun lagi. Okey, itu dia 3. Tadi kata 2 kan. Nampak tak? 3 kaedah rawatan tradisional dengan menggunakan limau purut. Terima kasih kepada Kak Ain yang tunjukkan kepada saya. InsyaAllah saya akan cuba dekat rumah. Anda pun boleh cuba dekat rumah. Tetapi sekiranya anda mengalami kesan sampingan, anda kena jumpa dengan doktor pakar ataupun pergi kat klinik ke hospital ke, kerana ia memerlukan kajian yang lebih saintifik lagi dalam kaedah rawatan tradisional ini. Okey, terima kasih sekali lagi Kak Ain. Okey, jom kita potong lagi. Okey, kalau anda perhatikan di depan saya, inilah dia rupanya buah limau purut. Dan kalau anda saksikan betul-betul ciri fizikal yang ada pada buah limau purut ini, ianya menggerutu. Sebab itulah ianya membezakan antara limau-limau yang ada di pasaran sekarang ni. Dan inilah dia limau purut yang biasanya kita jumpa dekat pasar. Jadi berbeza dengan saya jumpa di habitat asalnya. Nampak tak ciri-ciri fizikalnya? Yang saya jumpa kat habitat besar, yang jumpa kat pasar macam ni saja saiznya. Jadi anda jangan tertipu. Okey, dan antara khasiat untuk buah limau purut ni, kalau kita belahkannya, kita letak dekat badan kan, dalam mandian kita, ianya boleh menghilangkan bau badan kita. Dan kalau kita lumurkan di rambut, ianya boleh menghilangkan kelomoma. Okey, dan fungsi untuk daun limau purut, ini yang biasanya kita gunakan untuk tujuan masakan, untuk kita buat tom yam. Namun sejauh manakah keberkesanan perubatan tradisional berbanding perubatan moden?